Betul ke tomahawk kat sini yang paling murah dekat Malaysia? Kau tengok 1.3 Wagyu ni, grade MB7 Australia, harga kalau 2,000 ke 2,500 tak lari. Yang ini baru 467. Engkau rasa? Yang membuatkan kita beza lagi dengan orang lain adalah kita bakar 100% guna kayu api. Kau tengok ni. Kita tak pakai steel biasa, pakai cast iron. Kualiti kena jaga. Wagyu 1.3 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan kedai kampung punya tau. Yang dah datang kat sini, executive chef daripada Australia, master chef, dia dah approve kan ini lebih sedap daripada fine dining yang biasa-biasa tu, okey? Aku kata paling murah bukan sekadar pada harga, tapi pada kualiti rasa. Ni lamb rack salah satu menu killer kita dekat Rico Pizza. Harga ni untuk 4 batang RM97. Kalau nak lagi berbaloi, ambil 8 batang. Harga dia 167. Coleslaw, sayur-sayur, jagung, dan ini ada green sauce. Ini yang killer ni. Niat saya letak harga macam ni nak bentuk orang marhain. Kalau saya naikkan harga, saya dah melanggar prinsip janji saya pada Tuhan. Tuhan yang bagi saya rezeki. Jadi kalau saya langgar, habis. Apa yang anda rasa bila tengah melihat ni? Dan apa yang anda inginkan bila sedang memandang lobster dan king crab ni? Oi, di kedai kita ada 2 pendatang ni, oi. Rico's Pizza Cafe, Kampung Muar Sepak, Sungai Buloh. The best.